Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam maju Johor. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Fokus utama edisi kali ini. Detik bersejarah Pasir Gudang Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah rasmi Galeri Seramik MBPG. Festival Layang-Layang Pasir Gudang ke-28 diiktiraf Malaysia Book of Record. Bubur lambuk, iftar jama'i dan tarawih eratkan ukhuwah komuniti Pasir Gudang. Sambutan Tahun Baru Cina Pasir Gudang semarakkan perpaduan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor adakan lawatan rasmi ke MBPG. Satu lagi detik bersejarah tercipta di Pasir Gudang apabila Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah binti Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan Majlis Perasmian Galeri Seramik Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Bersama saya, Arsyad Rosdi dalam Buletin Dinamik edisi Februari 2026. Pada 5 Februari 2026, Majlis Penuh Istiadat ini telah berlangsung di Taman Bandar Bukit Layang-Layang, sekaligus menandakan komitmen berterusan Majlis Bandaraya Pasir Gudang dalam memperkasa industri kreatif tempatan serta memartabatkan seni dan warisan seramik di Pasir Gudang. Berangkat sama, Datuk Dennis Mohamad Abdullah. Keberangkatan baginda disambut oleh Yang Berhormat Datuk Asman Shah bin Abdul Rahman, Mantan Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berusaha Encik Muhammad Masni bin Wakiman, Pegawai Daerah Johor Bahru, Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Haslina binti Jalil, Datuk Bandar MBPG serta Yang Berhormat Datuk Rahim bin Nin, Presiden Pelayan Malaysia merangkap pengurusi pelayan Johor. Sejurus menandatangani plak perasmian, Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah berkenan meninjau ruang pameran galeri serta menyaksikan demonstrasi pembuatan seramik yang dipersembahkan secara langsung. Galeri Seramik Pasir Gudang yang dibangunkan pada tahun 2025 dengan kos 1.9 juta ini menjadi simbol kesinambungan warisan kraf tempatan, menampilkan seramik bermotifkan kaligrafi dan corak batik sebagai identiti unik Pasir Gudang Craft. Penubuhan galeri ini bukan sahaja memperkasa industri kreatif tempatan, malah dijangka menjadi tarikan baru pelancongan serta pusat pendidikan seni seramik berstruktur di peringkat komuniti. Berita seterusnya, 56 negara, lebih 600,000 pengunjung dan jutaan ringgit limpahan ekonomi. Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang kali ke-28 mencipta sejarah apabila menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records pada 7 Februari lalu. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Onn Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Festival edisi ke-28 ini menghimpunkan 155 peserta dari 56 negara merangkumi 6 benua sekaligus melayakkan penganjuran tahun ini menerima pengiktirafan bagi kategori Most Countries Participating in a Wow Flying Event. Sepanjang penganjuran, seramai 675,649 pengunjung hadir memeriahkan festival yang berlangsung selama 5 hari. Dengan anggaran purata pembelanjaan RM20 seorang, acara ini menjadi transaksi peniaga tempatan sekitar RM13 juta. Pencapaian ini membuktikan Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang bukan sekadar acara kebudayaan, malah menjadi platform diplomasi budaya, pemakin ekonomi serta pengukuh hubungan antarabangsa negeri Johor selaras dengan aspirasi Tahun Melawat Johor dan Tahun Melawat Malaysia. Majlis Bandaraya Pasir Gudang merakamkan penghargaan kepada semua rakan strategik dan pihak yang terlibat dalam menjayakan festival bertaraf antarabangsa ini. Festival ini membantu untuk promosi petarikh pelancong dan dekat sini penuh dengan layang-layang besar. Memang seronok nak tengok. Anak saya pun suka. Pasal tu kita datang untuk tengok untuk festival ni. Majlis Bandaraya Pasir Gudang kena lebih banyakkan program-program seperti ini supaya dekat dengan masyarakat. Seronok lah sebab dia ada macam-macam kedai, gerai. So lebih meriah lah tahun ni daripada tahun-tahun sebelum ni. Saya pun enjoy juga tadi main layang-layang. Best lah, seronok lah dapat spend time. And it's been 9 years that I haven't been here, and I must say I miss Pasir Gudang, I miss Johor, I miss the people of Pasir Gudang and Johor, and the hospitality and the smile. That smile that they have is absolutely fantastic. Ramadan di Pasir Gudang terus disemarakkan dengan pelbagai program kemasyarakatan yang menghimpunkan komuniti dalam suasana penuh kebersamaan. Pada 28 Februari lalu, program Bubur Lambuk Perdana Pasir Gudang 2026 berlangsung meriah di Masjid An-Nur Taman Cendana dengan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat.
Seawal pagi, peserta terdiri daripada ahli majlis, wakil jabatan serta komuniti setempat bergotong royong menyediakan juadah tradisi berbuka puasa. Sebanyak 30 periuk bubur lambuk berjaya disiapkan sebelum diagihkan kepada penduduk sekitar termasuk di Bazar Ramadan. Datuk Bandar Pasir Gudang turut turun padang menyantuni peserta dan bersama dalam simbolik pengagihan sekaligus mencerminkan hubungan erat antara pimpinan dan masyarakat. Sentuhan dekorasi berkonsepkan tradisional turut menambah seri dan menghidupkan suasana Ramadan tahun ini. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ABPG kerana menganjurkan program masak bubur lambuk ni dan juga pertandingan buta cantik. Dan terima kasih juga pada Datuk Bandar menganjurkan aktiviti macam ni lah. Semoga pada tahun-tahun akan datang lagi makin meriah dan lagi makin semangat orang untuk memasak bubur lambuk sempena di bulan Ramadan ni. Yalah, MPPG akan buat setiap tahun lah macam ni. Terima kasih MPPG. Terbaik. Pada sebelah petang, suasana Ramadan diteruskan dengan penganjuran program iftar jama'i dan imarah tarawih Perdana Pasir Gudang 2026 yang menghimpunkan komuniti setempat di lokasi yang sama. Program dimulakan dengan penyampaian sumbangan kepada masjid bagi manfaat golongan asnaf sebelum diteruskan dengan bacaan doa dan tazkirah sebagai pengisian rohani. Seusai berbuka, hadirin menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah dalam suasana yang tenang dan harmoni. Program ini bukan sahaja mengimarahkan Ramadan, malah memperkukuh ukhuwah antara kepimpinan dan masyarakat, menjadikan bulan penuh keberkatan ini lebih bermakna buat warga Pasir Gudang. Beralih ke berita seterusnya, Majlis Bandaraya Pasir Gudang telah menganjurkan Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2026 peringkat Pasir Gudang dalam suasana penuh meriah dan harmoni. Majlis yang berlangsung pada 26 Februari 2026 di Dewan Gunung Seri Alam ini telah dirasmikan oleh Timbalan Setiausaha MBPG Encik Abdul Majid bin Sapihi, Wakil Rasmi Datuk Bandar Pasir Gudang. Sambutan dimulakan dengan gimik penulisan kaligrafi berkonsepkan tahun kuda yang melambangkan semangat dan kejayaan sebelum diteruskan dengan acara Yi Sang sebagai simbol kemakmuran dan perpaduan. Majlis turut diserikan dengan penyampaian duit raya kepada 200 kanak-kanak sebagai tanda keprihatinan dan perkongsian kegembiraan sempena perayaan. Komitmen ahli-ahli majlis serta pengurusan MBPG dalam menjayakan program ini mencerminkan usaha berterusan memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Pasir Gudang. Sambutan ini sekali lagi membuktikan semangat muhibah dan kebersamaan terus menjadi teras pembangunan komuniti bandaraya. Majlis Bandaraya Pasir Gudang telah menerima lawatan rasmi yang berhormat Datuk Haji Muhammad Jafri bin Mak Syukur, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor pada 16 Februari 2026. Lawatan yang berlangsung di Menara Aqabah itu disambut oleh Datuk Bandar Pasir Gudang, Datin Paduka Hajah Hazrina binti Jalil bersama barisan pengurusan tertinggi MBPG. Lawatan dimulakan dengan sesi taklimat melibatkan status kewangan majlis, kedudukan tunggakan cukai serta perkembangan projek pembangunan semasa dan perancangan gerak kerja tahun 2026. Turut dibentangkan ialah pelaksanaan projek hotspot banjir, inisiatif pengindahan radius 3 km, penyelenggaraan lampu jalan raya serta penguatkuasaan di kawasan pentadbiran MBPG. Selain itu, sesi turut menyentuh status permohonan KM RMJ sejak tahun 2022 sebagai sebahagian seusaha memperkukuh perancangan perumahan dan pembangunan bandar yang lebih terancang dan mampan. Lawatan kemudiannya diteruskan ke Command Center MBPG serta beberapa lokasi projek termasuk Sentuari Buaya Pasir Gudang, Parit Monsun di Jalan Kijang, Taman Saintek dan Galeri Seramik Pasir Gudang bagi melihat sendiri perkembangan inisiatif di lapangan. Lawatan ini mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Johor dan MBPG dalam memastikan tadbir urus yang cekap serta pelaksanaan pembangunan yang memberi manfaat langsung kepada warga Pasir Gudang. Paparan itu mengakhiri buletin dinamik bagi edisi Februari 2026. Sepanjang bulan ini, Pasir Gudang menyaksikan detik bersejarah, pencapaian membanggakan serta program kemasyarakatan yang menyatukan seluruh komuniti. Marilah kita terus memperkukuh ukhuwah, menyemai nilai keprihatinan dan bersama membina bandaraya yang lebih harmoni dan sejahtera. Saya, Arsyad Rosdi, teruskan menonton buletin dinamik edisi akan datang. Jangan lupa tonton Tausiah Jiwa musim keempat di semua platform digital MBPG. Dengarkan juga Radio Dinamik Pasir Gudang melalui laman sesawang MBPG atau aplikasi Radio Garden dan ikuti perkembangan semasa di YouTube MBPG TV. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan kemeriahan Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang 2026 kali ke-28. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Feel the freedom deep within. Lift your dreams, let them soar.